Satu lagi model konsep yang menarik dekat booth Honda ni ialah ini, Honda Micro EV. Nampaknya Honda pun dah nak masuk dekat pasaran yang kalau dekat Malaysia baru saja diperkenalkan, iaitu Micro Lino EV. So ini mungkin boleh jadi dia punya pesaing lah. Cuma bagi aku ini nampak lebih menarik dan lebih roadworthy. Kenapa? Sebab dia ada macam proportion dia adalah lebih lengkap sebagai sebuah kereta mini. Bahagian depan Honda Micro EV ni memang comel lah bagi aku. Kau tengok dia punya lampu utama tu macam mata yang kuyu lah. Lepas tu dekat tengah ni aku rasa tempat letak barang ataupun ruang kargo yang kecil. Bahagian bumper ni dia ada textured, ada garis-garis. Lepas tu kau tengok situ ada kamera. Tengok bahagian tepi dia guna side mirror jenis kamera. Lepas tu ada frameless door. Lepas tu kalau bahagian plastik tu sama macam dekat bahagian depan, dia punya texture tu. Apa yang menarik ialah dia punya ruang kabin tu aku rasa cukup luas untuk dua orang duduk. Apa yang membuatkan kereta ni sangat-sangat moden ataupun futuristik ialah dia punya skrin tu. Dia paparkan macam-macam maklumat, sama ada kita dah sampai tempat tu dan sebagainya. Dekat bahagian bawah tu ada ruang yang luas, boleh kau letak barang, tapi kat sini dia letak macam skateboard elektrik. Bahagian belakang aku rasa design dia agak pelik sikit lah, terutama untuk bahagian cermin ni. Lepas tu lampu dia pun agak out of shape sikit lah, tapi dia ada logo Honda yang besar kat situ dengan ada dua kamera dekat atas dan dekat bawah. So aku dah tunjuk kau depan, belakang, kiri, kanan. Kau rasa Honda Micro EV ni cantik ke tak?